Saya dengan ini mau umumkan ketetapan kita tidak lagi mengizinkan yang tidak mengikut peraturan, dan Malik Bandaran diberi keizinan untuk bertindak supaya dibersihkan kawasan yang bukan hak kuil supaya selesai masalah ini dengan baik. Jadi kita harus cuba faham dan leraikan dengan baik. Ya. Saya beri contoh umpamanya soal kuil. Ya. Ada yang mengatakan jangan sebut kuil haram. Walaupun istilah umumnya kuil yang tidak mendapat kebenaran tuan tanah atau kerajaan itu tidak ikut peraturan lah. Baik. Jangan kita bergaduh soal istilah. Tapi yang penting apa? Tak boleh. Itu yang penting. Ya. Ikut peraturan. Masjid yang dibangunkan, ikut peraturan. Gereja dibangunkan, ikut peraturan. Jadi semua yang lain pun begitu juga. Jadi harus cari jalan penyelesaian. Bukan pergaduhan. Baik. Kalau ada orang langgar, apa kita ambil tindakan? Kita jalur hukum. Ya, bawa pada lembaga yang sah dan peraturan. Dan ini bukan perkara baru. Timbul muncul seolah-olah ini perkara baru berlaku semalam. Hanya di bawah PMX. Kacau bilau. Ampun. Ya. Padahal semua kerajaan masa itu masa BN perintah, masa PN perintah, masa PAS perintah. Sampai sekarang sebahagian keadilan, kerajaan perpaduan, hal itu berterusan. Jadi kalau tanya saya, haruskah kita cari penyelesaian? Saya jawab, ya. Apakah wajar kita beri pengiktirafan, penghormatan kepada semua agama dalam negara kita? Islam agama persekutuan, yang lain kita beri hak masing-masing? Jawab saya, ya. Apakah kita harus berikan kebenaran kepada kuil dan rumah ibadat yang tidak ikut peraturan? Tak boleh. Jadi jelas, kerana kita ikut jalur hukum. Baik. Jadi jelas ya. Jangan bergaduh kata, kata semua rumah ibadat boleh. Ini saya dengar dalam sosial media keluar begitu. Saya kata semua boleh kalau ikut peraturan yang sah. Kalau tak ikut tanah orang, mana boleh kita nak buat ibadat, kita rampas tanah orang. Dia ada percanggahan itu ya. Kenyataan tanah yang tidak sah dipaksa dirampas ataupun diambil tanpa kebenaran dan nak dijadikan sah, tak boleh. Jadi apa keputusan kita? Keputusan kita akui tidak sah. Saya nak jelaskan ni. Bagaimana Batu Cave? Batu Cave itu sah. Ada cadangan Batu Cave nak buat eskalator. Saya bincang dengan Menteri Besar Selangor. Semalam kebetulan saya bersama dengan Tuanku Sultan Selangor. Saya bangkitkan perkara ini juga. Tanya pendapat baginda Sultan. Batu Cave itu mendapat pengesahan, kelulusan. Dia minta oleh kerana tangga naik tinggi. KSM belum naik ya. Jadi oleh kerana tinggi, ada yang cadangkan nak bangunkan eskalator. Saya pendapat saya tak apa. Dia tak ganggu tanah kita, dia tak paksa, dia tak rampas orang lain, dia nak teruskan supaya masyarakat Hindu dapat teruskan amalan mereka. Pandangan saya, dan saya sampaikan kepada Sri Amiruddin Syahri, Menteri Besar, kita tidak ada halangan. Boleh teruskan. Yang tidak boleh dibiarkan ialah percambahan. Naik di mana-mana, di bawah pohon, ya, di mana-mana. Dan ini mesti dihentikan. Saya tanya di India ataupun bagi masyarakat Cina, di negara Cina, itu tidak diizinkan.
Di India tidak diizinkan, melainkan kuih-kuih yang sah. Jadi biar ini jadi dasar kita faham. Jadi nak fikir soal perpaduan penarun tak ada masalah. Kita ikut peraturan. Baik, ada satu kes katanya betul tidak ada kebenaran lagi, tapi sudah ada 200 tahun dah. Dia nak minta pertimbangan. Itu dia rayu kes lain. Dia beri pertimbangan. Tetapi jangan guna alasan sudah ada di bawah pohon itu wajib diluluskan. Saya dengan ini mau umumkan ketetapan kita tidak lagi mengizinkan yang tidak mengikut peraturan, dan Malik Bandaran diberi keizinan untuk bertindak supaya dibersihkan kawasan yang bukan hak kuil supaya selesai masalah ini dengan baik. Ya. Saya tahu akan mengundang kontroversi. Sebab itu berapa orang? Kalau yang melampau sampaikan anak kempen nak robohkan kuil pun salah, bukan kerja kamu. Kita negara ni negara hukum. Nak tunjuk hero, nak jadi pejuang Islam, buat dakwah dengan baik, tunjuk pribadi yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh dan pribadi yang baik. Bukan untuk menghina dan mencerca. Ikut peraturan, tak boleh. Itu dari satu pihak nak robohkan. Ya. Ada satu pihak lain pula, dia terus menghukum. Jadi dua-dua tak diizinkan. Satu pihak nak robohkan, satu pihak nak pertahankan. Ya. Walaupun benar hal itu tidak sah. Ada pula satu kumpulan, ini seolah pejuang dan pembela agama Hindu. Bela ikut hukum, ikut aturan. Tidak mungkin kita bela kata langgar peraturan hukum, tak boleh. Ini negara hukum. Ya. Mau gunding dengan baik. Tapi takkanlah kalau ada 1000 kuil yang tidak mengikut kebenaran dan kelulusan tanah di wilayah persekutuan, semua nak dipertahankan. Tak boleh. Jadi sebab itu saya ingat penjelasan ini menjadi dasar kita. Saya percaya dalam hal ini juga ada yang puak-puak yang melampau. Ya. Ada orang yang pernah jadi menteri pun. Ya. Dan keluarkan kenyataan yang keterlaluan. Umpamanya tuduhan bahawa orang Hindu tidak dapat mengamalkan agama mereka di Malaysia. Kemudian disebut di antara lain bagaimana orang-orang Hindu dibunuh semasa dalam tahanan. Kemudian bahawa patut dipersoalkan kedudukan hak keistimewaan orang Melayu dan bahasa Melayu dan perlembagaan persekutuan. Jadi hal-hal ini seperti yang disuarakan oleh mantan menteri semasa kerajaan dulu, itu tak boleh kita izinkan. Dan orang-orang ini sekarang nak jadi jaguh baru. Apa jaguh dia? Dia jadi jaguh untuk nak menyelamatkan perlembagaan negara dari dijajah oleh Amerika bawah ART sekarang. Ini pandangan Weta Muruti. Dan yang anehnya, dia disokong oleh 4-5 ahli parlimen pemegang. Ya. Dari PAS dan Bersatu. Saya fikir ini aneh. Orang yang jelas mempertikai perlembagaan. Ya. Ada hadnya. Boleh kritik.
Tetapi masih berikan ruang walaupun isu berkaitan perjanjian dagang dengan Amerika Syarikat. Ini saya nak bagi contoh, tidak mudah, saudara. Ya. Kerana diheret sentimen kaum yang keterlaluan. Jadi saya jelaskan sekali lagi, dasar biar jelas. Ya, Harun, kalau tanya, polisi kita jelas. Jangan ganggu, hina mana-mana anggota agama. Tanya saya, ini keyakinan saya sebagai seorang Islam.